Assalamualaikum dan salam bahagia para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini saya akan bercakap tentang sesuatu yang sangat penting tetapi sering kita terlepas pandang, iaitu mengenai kebahagiaan. Setiap tahun pada 20 Mac, dunia menyambut Hari Kebahagiaan Sedunia. Ia merupakan program yang diinisiatifkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, yang menetapkan bahawa kebahagiaan adalah matlamat utama kemanusiaan. Perhimpunan Agung PBB menetapkan hari ini dalam sesi ke-66 pada tahun 2012. PBB akan melancarkan Laporan Kebahagiaan Dunia 2025 pada 20 Mac hari ini melalui beberapa acara di mana laporan tahun ini mengandungi penilaian tahap kepuasan hidup di pelbagai negara. Apakah itu kebahagiaan? Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, terdapat dua konsep kebahagiaan. Satu, digunakan sebagai sinonim kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Dua, difahami sebagai istilah psikologi seperti ketenangan atau kemurungan. Perbincangan keilmuan tentang kebahagiaan telah bermula sejak 2500 tahun lalu. Ahli falsafah seperti Confucius, Socrates, Aristotle dan Buddha telah menumpukan perbincangan mereka terhadap topik ini. Bagaimanapun, lebih 1400 tahun lalu Nabi Muhammad SAW menganjurkan ajaran yang serupa. PBB meraihkan Hari Kebahagiaan Sedunia sebagai pengiktirafan terhadap kepentingan kebahagiaan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Organisasi ini juga menetapkan 17 matlamat pembangunan mampan untuk menghapuskan kemiskinan, mengurangkan ketidaksamaan dan melindungi bumi, semuanya berkaitan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hari Kebahagiaan Sedunia pertama kali disambut pada 20 Mac 2015 hasil usaha Jaime Ilian, seorang penasihat PBB. Idea ini mendapat sokongan Ban Ki-moon, Setiausaha Agung PBB ketika itu, dan dimasukkan ke dalam kalendar rasmi organisasi. Sejak tahun 2012, PBB telah menerbitkan Laporan Kebahagiaan Dunia yang mengukur kebahagiaan negara-negara berdasarkan 6 kriteria utama. 1. Pendapatan per kapita. 2. Purata jangka hayat. 3. Kebebasan membuat keputusan. 4. Kualiti perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. 5. Ketiadaan rasuah. 6. Keadilan sosial. Namun konsep kebahagiaan berbeza mengikut individu dan negara. Bagi PBB, kebahagiaan berkait rapat dengan tahap kepuasan seseorang terhadap kehidupannya. Setiap budaya di dunia mengekspresikan kebahagiaan secara berbeza. Kebahagiaan meningkatkan kesihatan mental dan fizikal, membantu menangani tekanan dan mendorong gaya hidup lebih sihat. Terdapat pelbagai konsep kebahagiaan dari negara yang berbeza. Pertama, Afrika Selatan. Ubuntu. Di Afrika Selatan, konsep Ubuntu diamalkan oleh pelbagai komuniti sebagai cara untuk memupuk sikap baik hati. Ubuntu bermaksud saling berperi kemanusiaan dengan menekankan keadilan, toleransi dan solidariti. Konsep ini menjadi terkenal melalui tokoh seperti Nelson Mandela dan Desmond Tutu. Menurut Desmond Tutu, kita sering melihat diri kita sebagai individu yang terpisah sedangkan kita saling berkaitan, dan apa yang kita lakukan memberi kesan kepada dunia. Kedua, Jepun, omotenashi. Di Jepun, kebahagiaan dikaitkan dengan konsep omotenashi yang bermaksud hospitality tanpa mengharapkan balasan. Falsafah ini menggalakkan sikap saling menjaga satu sama lain dengan kesopanan dan kemurahan hati supaya kehidupan lebih bahagia dan harmoni. Ketiga, Denmark, Hygge. Denmark sering tersenarai sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Salah satu sebabnya ialah budaya Hygge, iaitu konsep yang menekankan keselesaan, kehangatan dan kesejahteraan. Hygge bermaksud menikmati momen yang damai seperti meluangkan masa bersama keluarga, menikmati makanan kegemaran atau menonton rancangan kegemaran. Budaya ini bukan sahaja menjadikan rakyat Denmark lebih bahagia, tetapi juga diadaptasi oleh masyarakat lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Adakah wang membeli kebahagiaan? Ramai orang beranggapan bahawa menjadi kaya akan membawa kebahagiaan, memiliki rumah mewah, kereta mahal dan percutian eksklusif. Namun kajian menunjukkan bahawa wang dan kemasyhuran bukan jaminan kebahagiaan. Dalam kajian tahun 2001 oleh sekumpulan psikologi di Amerika Syarikat, mereka mendapati bahawa orang yang memenangi loteri atau menjadi kaya secara tiba-tiba sering mengalami tekanan dan ketidakpuasan hidup. Sebaliknya, kebahagiaan lebih berkait dengan rasa bebas, keyakinan diri, hubungan sosial yang erat dan kepuasan terhadap kehidupan. Menurut kajian yang diketuai oleh Dr. Kenan Sheldon dari University Missouri, kebahagiaan boleh dipertingkatkan dengan memenuhi keperluan psikologi asas, sama seperti tumbuhan memerlukan air dan cahaya untuk hidup. Kajian ini melibatkan 3 kumpulan pelajar dari Korea Selatan dan Amerika Syarikat.
Hasilnya menunjukkan bahawa pelajar Amerika lebih menekankan keyakinan diri sebagai faktor utama kebahagiaan. Pelajar Korea Selatan lebih menekankan keakraban dan hubungan sosial. Wang boleh membawa kebahagiaan pada tahap tertentu sahaja. Namun selepas mencapai tahap tersebut, ia tidak lagi memberi kesan yang signifikan terhadap kebahagiaan seseorang. Banyak bukti menunjukkan bahawa ramai orang kaya tidak bahagia, terutamanya mereka yang memperoleh kekayaan secara tiba-tiba, seperti pemenang loteri. Dalam Islam, kebahagiaan bukan sekadar kegembiraan duniawi, tetapi mencakupi ketenangan jiwa, kesejahteraan hidup dan kejayaan di dunia serta akhirat. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana manusia boleh mencapai kebahagiaan sebenar. 1. Kebahagiaan sebagai ketenangan hati. Al-Quran menyebut bahawa kebahagiaan sejati datang daripada hubungan yang erat dengan Allah, takwa dan keimanan yang kukuh. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yang bermaksud orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Ayat ini menunjukkan bahawa kebahagiaan bukan bergantung kepada harta atau status sosial, tetapi kepada ketenangan dalaman yang diperoleh melalui zikrullah, mengingati Allah. 2. Keimanan sebagai sumber kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Yang bermaksud, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Ini menunjukkan bahawa kebahagiaan hakiki bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, dan ia bergantung kepada keikhlasan hati dan jiwa dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kebahagiaan melalui amal soleh. Al-Quran menekankan bahawa kebahagiaan tidak hanya datang daripada perkara material, tetapi juga melalui amal soleh dan kebaikan yang dilakukan. Dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah pula bersabda, "A'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, amma man kana min ahli as-sa'adah fayuyassaru li'amali ahli as-sa'adah wa amma man kana min ahli asy-syaqa fayuyassaru li'amali ahli asy-syaqawah." Yang bermaksud, bekerjalah kerana setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan apa yang diciptakan kepadanya. Barang siapa yang termasuk golongan orang yang bahagia, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang yang bahagia. Dan barang siapa yang termasuk golongan orang yang sengsara, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang yang sengsara. Ayat dan hadis ini menunjukkan bahawa kebahagiaan itu adalah hasil daripada usaha dan perbuatan baik atau amal soleh. Bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan bagi orang yang ingin mencapai kebahagiaan dan juga memudahkan jalan bagi mereka yang ingin melakukan kesengsaraan. Amalan yang baik akan membawa kepada kebahagiaan, manakala amalan jahat akan membawa kepada kesengsaraan. 4. Kebahagiaan dalam akhirat adalah matlamat tertinggi. Islam mengajarkan bahawa kebahagiaan hakiki adalah apabila seseorang mencapai redha Allah dan mendapat syurga di akhirat. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 73-74, qala ta'ala, "Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Yang bermaksud, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, mereka akan dibawa ke syurga dalam kumpulan-kumpulan hingga apabila mereka sampai ke sana dan dibukakan pintu-pintunya, berkatalah kepada mereka penjaganya, "Sejahtera atas kamu, kamu telah beroleh kebaikan, maka masuklah ke dalamnya, kamu kekal di dalamnya." Ayat ini mengingatkan bahawa kebahagiaan dunia hanyalah sementara dan kebahagiaan yang kekal adalah mendapat rahmat Allah di akhirat. Kesimpulannya, konsep kebahagiaan
kebahagiaan dalam Islam sangat holistik. Ia bukan sekadar tentang kesenangan material, tetapi juga melibatkan ketenangan jiwa, amal soleh, kesyukuran dan persiapan untuk akhirat. Malah antara maksud Islam sendiri adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi, pada hari kebahagiaan sedunia ini, mari kita luangkan masa untuk merenung. Apakah yang benar-benar membuat kita bahagia? Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka topik seperti ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sampai jumpa di episod seterusnya dari Astora Jabat di Bangkok.